Ya, okay, stop buying earphones yang terlalu murah, lepas tu tak sedap, lepas tu korang beli 2-3 kali kan, lepas tu korang rasa annoyed, lepas tu beli lagi, lepas tu baik korang beli Huawei FreeBuds 7i ni, lepas tu korang dah tak perlu fikir dah, at least for a while untuk beli earphone lain. Contoh lagu yang aku dengar ialah daripada Ludwig Göransson ni, memang terangkat weh, memang feel urgency dengan presence dia tau. Bunyi gema instrumen tu dengan bass tu jelas, cuma dia kurang gegar sikit lah, you know, macam like gegar dekat dada tu kan, of course. Tapi definitely terasa macam dalam bilik yang besar and ada good loud speakers playing. Kalau dengar lagu macam System of a Down, dengar dia plug gitar dan drum kick dia, memang sangat jelas. And aku guna FreeBuds 7i ni memang selesa lah. Masa guna dekat gym tak ada rasa nak tercabut ke apa, and pakai lama-lama pun tak sakit lubang telinga aku. Dia ada feature lain macam active noise cancelling pun not bad, it's quite good, and banyak noise yang dia dapat cut, and awareness mode dia pun not bad jugalah. So sekarang ni korang dengar kualiti suara aku straight daripada mikrofon yang ada dekat earbuds ni. Korang rasa macam mana? Macam feature spatial audio ni pun ada, cuma aku personally tak pernah suka spatial audio feature ni kat mana-mana earphone pun. Bateri dia tahan 8 jam dengan ANC off dan 5 jam dengan ANC on. Tapi dengan casing dia total boleh sampai 35 jam ataupun 20 jam. Lagi satu cool feature yang aku actually suka ialah angkat call dengan angguk kepala ataupun geling kepala kalau korang tak nak angkat call. So harga dia lebih kurang RM230 macam tu lah. Aku rasa this is a really good earbuds untuk korang invest for a while. It's a good audio, it's a good listening experience. Bateri tahan lama, ada IP54 rating, latency tak terlalu obvious dia punya slow dia kan. So kalau FreeBuds ni hilang, aku sendiri akan keluarkan duit aku untuk beli lagi satu sendiri.